Pasangan kita ni adalah yang mendidik kemahuan nafsu kita. Korang setuju tak? Sebenarnya dalam dunia ni guys, bila Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kita satu pasangan, sebenarnya pasangan kita tu adalah yang mendidik kemahuan nafsu kita. Korang perasan tak? Dalam rumah tangga ni, sama ada perempuan ataupun lelaki, mesti ada perkara yang perempuan suka tapi lelaki tak suka. Dan ada benda yang lelaki suka tapi perempuan tak suka. Sebenarnya kalau perempuan tu dipilih satu benda yang lelaki dia tak suka, sebenarnya itu adalah mendidik hawa nafsu wanita tu sendiri. Ataupun bila lelaki tu suka satu benda dan dia nak benda tu, contohlah katakan dia pergi mana-mana kedai, dia nak beli satu barang contoh, dan dia nak benda tu tapi isteri dia tak suka. Bila isteri tak suka, dia pun tengok isteri dia, kenapa isteri aku tak suka? Kenapa isteri aku tak beli macam aku beli? Kenapa isteri aku tak milik macam aku milik? Kan, contoh kan, barang mewah ke apa ke, something jam mahal ke. Tapi sebenarnya itu adalah didikan untuk diri kita sebagai suami. Tengok, contohi isteri kita, contoh kan, dia tak nak mahal-mahal, dia nak biasa je tapi nampak cantik. Itu mendidik hawa nafsu kita. Itu sebenarnya dia ajar kita untuk bermewah tapi tak terlampau. Nak bermewah nampak kaya tapi tak terlampau-lampau sampai menyusahkan diri sendiri. Begitu juga dengan perempuan. Kalau perempuan tu ataupun isteri kita suka membeli barang mahal-mahal tapi kita tak suka, sebenarnya tak suka kita tu adalah mendidik dia. Kalau kita tengok positif lah. Sebab tu orang kata perkahwinan ni adalah saling melengkapi. Apa pendapat korang guys?